Saya ulang. Ambil sedikit dari kumpulan yang kecil untuk diberikan kepada kumpulan yang lebih besar. Assalamualaikum semua. Seperti yang diumumkan dalam pembentangan belanjawan 2025 tahun lalu, semakan kadar cukai jualan dan perluasan skop cukai perkhidmatan akan dilaksanakan bermula 1 Julai 2025. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan kedudukan fiskal negara tanpa membebankan rakyat terbanyak. Dalam hal ini, terdapat segelintir pihak yang cuba mengelirukan rakyat dengan naratif separuh masa yang mendakwa bahawa rakyat akan dibebankan dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Kita akui, memang akan berlaku kenaikan harga barang dan perkhidmatan, tetapi bukan kepada barangan dan perkhidmatan yang menjadi keperluan asas rakyat terbanyak. Barangan seperti ayam, ikan, beras, minyak masak, buah-buahan tempatan, ubat, peranti perubatan, susu, tepung, mi, bihun, roti putih, gula, garam, gandum, oat, bali, makanan peliharaan dan lain-lain keperluan asas tidak akan dikenakan cukai jualan. Bahan-bahan asas pembinaan seperti simen, batu, pasir serta input sektor pertanian seperti baja, racun, jentera pertanian dan peternakan juga tidak akan dikenakan cukai jualan. Cukai jualan 5% hanya dikenakan kepada barangan pilihan seperti king crab, cendawan truffle, buah-buahan import, kain sutera, ikan kot dan salmon. Manakala cukai jualan 10% pula hanya dikenakan kepada barangan pilihan premium seperti basikal lumba dan lukisan tangan antik. Pendek kata, lebih banyak barangan yang tidak dikenakan cukai jualan berbanding yang dikenakan cukai jualan. Nampak? Keputusan untuk tidak mengenakan cukai jualan ke atas barangan keperluan asas harian jelas membuktikan bahawa kerajaan tidak mahu rakyat terbanyak dibebankan dengan kenaikan kos sara hidup sekaligus mengawal kadar inflasi. Hanya segelintir golongan yang berpendapatan tinggi akan terkesan dengan semakan cukai jualan dan perluasan skop cukai perkhidmatan ini. Ingat kata kunci ini. Ambil sedikit dari kumpulan yang kecil untuk diberikan kepada kumpulan yang lebih besar.